Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai semua, saya Cikgu Hirzi akan menjadi guru sains anda hari ini. Kita akan belajar tentang transformer dengan memberi fokus kepada menyelesaikan masalah berkaitan transformer menggunakan rumus. Mari kita imbas kembali. Apakah transformer? Masihkah murid-murid ingat? Ya, transformer merupakan alat mengubah voltan bagi arus ulang-alik. Ingat lagi tak struktur ringkas transformer berikut? Cuba labelkan komponen-komponen yang terdapat pada transformer di sebelah. Sebuah transformer ringkas mengandungi gegelung primer dan gegelung sekunder yang dililit pada teras besi lembut berlamina. Bekalan arus ulang-alik merupakan volta input. Arus ulang-alik akan mengalir melalui transformer dan menghasilkan volta output. Rajalita berikut menunjukkan sebuah transformer di dalam pengecas telefon bimbit. Bolehkah murid-murid hitung bilangan lilitan gegelung primer? Ya, kita menggunakan rumus. Mari kita cuba selesaikan soalan ini bersama-sama. Rumus menunjukkan nisbah voltan primer kepada voltan sekunder adalah sama dengan nisbah bilangan lilitan gegelung primer kepada bilangan lilitan gegelung sekunder. Cuba murid-murid keluarkan VP, VS, NP dan NS daripada rajah litar. VP bernilai 240 volt, VS bernilai 5 volt, NS 10. Masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus dan selesaikan secara matematik. Akhirnya kita akan mendapat bilangan lilitan gegelung primer NP bersamaan dengan 480. Seterusnya, cuba murid-murid selesaikan soalan berikut. Jika gegelung primer mempunyai 200 lilitan iaitu NP dan gegelung sekunder mempunyai 50 lilitan iaitu NS, voltan input ialah 240 volt, VP, berapakah voltan output, VS? Masukkan nilai-nilai yang diperlukan ke dalam rumus dan selesaikan secara matematik. Wah, bagusnya. Ada murid-murid yang dapat jawapan 60 volt, tepat sekali. Cuba kenal pasti jenis transformer berikut dan terangkan jawapan anda. Benar, rajah menunjukkan transformer injak turun. Berdasarkan rajah, kita dapat mengenal pasti voltan sekunder lebih rendah daripada voltan primer dan bilangan lilitan sekunder lebih rendah daripada bilangan lilitan primer. Oleh itu, rajah ini menunjukkan transformer injak turun. Seterusnya, dapatkah murid-murid tentukan sama ada transformer injak turun sesuai digunakan dalam mainan kanak-kanak 12 volt? Beri pandangan murid-murid. Benar sekali, sesuai kerana transformer injak turun boleh menurunkan voltan daripada 240 volt kepada 12 volt. Untuk pengetahuan murid-murid, 240 volt adalah nilai bekalan arus ulang-alik yang dibekalkan ke rumah-rumah di Malaysia. Mengapa voltan perlu diturunkan sebelum sampai ke peralatan rumah? Untuk keselamatan, supaya peralatan elektrik tidak rosak. Okey, sekian saja dari Cikgu Hirzi. Jumpa lagi.